Harga emas menyaksikan penurunan sebanyak 6%, bermula daripada minggu lepas. Jadi persoalannya sekarang, adakah harga emas ini akan boleh turun lagi? Jawapannya ya. Untuk jangka masa pendek, harga emas itu akan ada naik dan turunnya. Tetapi untuk jangka masa panjang, harga emas itu akan terus meningkat. Berdasarkan pergerakan harga emas 20 tahun, harga emas meningkat secara puratanya 10%. So apa yang menyebabkan harga ini turun? Inilah yang dikenali sebagai fasa pembetulan. Apabila berlakunya kenaikan yang begitu drastik untuk 3 minggu yang lalu, maka tibalah masanya harga emas itu untuk berehat dan dia memperbetulkan balik harga emas tersebut, dan harga itu akan terus melonjak secara perlahan-lahan tanpa kita sedar. Ini yang lebih bahaya, tuan-puan. Ini dah berlaku pada April 2025 apabila harga pernah naik begitu drastik dalam tempoh 2 hingga 3 minggu sehingga mencecah paras yang tertinggi itu RM533. Kemudian harga kembali bertenang, jatuh sebanyak hampir RM50 pada sekitar RM460. Jadi kemudian harga itu naik secara perlahan tanpa kita sedari, dan gelombang itu berlaku lagi di bulan Oktober ini. Jadi tuan-puan, apakah strategi ataupun yang tindakan yang perlu kita lakukan? Yang pertama, pada mereka yang dah bermula, just konsisten sahaja, fokus pada pertambahan gram emas. Apabila harga emas ini turun, inilah masanya untuk kita memborong ataupun membeli seberapa banyak emas untuk kita melakukan pemuratan harga, untuk kita merendahkan balik harga emas yang pernah kita beli sebelum. Sebagai contoh, kita pernah beli 10 gram pada harga RM6,444 dan hari ini harga dah jatuh sehingga RM571. So kalau kita lock satu lagi atau beli 10 gram lagi dengan harga RM5,710 dan kita bahagikan kedua-dua amount tu, kita akan dapat satu figure untuk nilai 1 gram. Jadi disitulah keuntungannya kepada penyimpan emas yang konsisten. Kepada yang belum bermula, inilah masa yang terbaik apabila anda bermula, apabila harga berada di paras yang rendah. So apa-apa pun tuan-puan tak perlu panik. Sebab ini adalah perkara biasa. Saya dah melalui pelbagai jenis bentuk harga daripada zaman COVID sehingga bertenang sekejap, sehingga dia kembali naik. So dah lalui. So saya dah begitu masak sangat dengan keadaan harga emas. Yang penting kita fokus pada pertambahan gram emas, fokus kepada simpanan jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas. Kalau tuan-puan pegang pegang prinsip ini, insyaAllah tuan-puan akan nampak hasilnya. Simpan emas ini, especially simpan emas fizikal macam kita ni, adalah seperti menanam musang king. Untuk menikmati hasilnya, kita memerlukan masa. Bukanlah beli hari ni untung besok. Tidak tuan-puan, tidak sama sekali. So just keep consistent. Kepada mereka yang masih lagi belum bermula, boleh klik link di bio. Saya akan membimbing tuan-puan menyimpan emas dengan cara mudah, betul dan selamat. Kepada yang dah bermula, just konsisten sahaja. Gunakan peluang dan ruang ini untuk memborong seberapa banyak gram emas untuk kita menurunkan balik harga yang telah tinggi sebelum ini. Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi.